Macam inilah pisau yang pernah menjadi perbualan orang. China tiru Amerika ke tak? Dia tiru ke tak? Terdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke review sepintas. Aku Badik. Ini adalah Core Outdoor and Tactical. Hari ni di tangan aku adalah sebuah pisau keluaran daripada Ganzo model F759M. Aku harap betul lah. Main tembak je tu. Pisau ni pernah kecoh kejap disebabkan bentuk dia yang tak tumpah dengan design Spyderco. Kalau tak silap, model Delica. Siapa yang tahu? Tolong belanja kat komen jap. Apa yang menarik pasal pisau ni? Ini antara pisau yang sangat sesuai untuk penggiat outdoor. Sebab pertama, dia ni menggunakan besi jenis stainless steel. Ini aku buktikan dengan korang. Pada jarak dekat, kita akan nampak tulisan tu Ganzo, made by Ganzo, F759M, besi 440C. Korang kalau tak percaya, korang boleh google je. Maksud besi 440C tu macam mana. Besi stainless steel ni, geng, memang bagus gila lah untuk penggiat outdoor. Highly recommended kalau aku. Sebab antara program bila kita pergi outdoor pakai pisau ni adalah pengurusan makanan. Dan bila kita menggunakan besi stainless steel adalah lebih selamat dan lebih secure lah. Kita tak nak lah makan makanan yang dipotong dengan besi yang karat. Itu idea asal aku lah. Yang kedua adalah disebabkan pisau ni ringan gila. Pada berat 66 gram, bayangkan kalau kau buka dia punya klip ni, kita buka, kita boleh selit je kat dalam beg. Kalau apa-apa jadi, kita ada pisau. Walaupun pisau tu tidaklah macam siapa yang tahu aku, pisau melekat dekat bahu je kan, time hiking kan. Ini kau boleh simpan dalam beg. Nak buat potong-potong emergency boleh. Nak buat bantu-bantu memotong di dapur pun boleh. Yang ketiga adalah disebabkan bentuk pisau ni yang agak mudah untuk dikendalikan. Okey, bentuk mata ni, geng, bentuk mata ni untuk orang-orang yang baru ada pisau pun nak mengasah dia tidak terlalu complicated. Dia tidaklah semudah tetapi tidak terlalu complicated dan insya-Allah masih boleh diasah oleh newbie sekalipun. Dan yang keempat, poin yang mungkin tak berapa penting untuk orang lain tapi bagi aku agak kreatif untuk ada adalah positioning clip dia. Okey, saya tunjukkan pada jarak dekat. Buat mesin ni, ini apa yang kita panggil sebagai tip up, di mana mata pisau berada ke atas dan ni konon lah kau masukkan dekat dalam poket kan. Namun korang tengok skru-skru dia ni kat belah bawah pun ada, geng. Jadi selain daripada tip up, kita boleh angkat ni dan tampal dekat sini untuk dijadikan sebagai tip down. Namun pada masa sama, kita pusingkan ke sebelah sini, dekat sebelah ni pun boleh. Jadi kalau kau orang kidal, kau suka tip down ke, kau suka tip up ke, ataupun kau orang biasa suka tip up ataupun tip down, tak menjadi masalah sangat. Sayangnya klip dia ni bukanlah deep carry. Kalau maksud deep carry, bila kita masukkan dalam poket kita, dia akan tenggelam habis. Yang ini kalau katakan kita masuk ke dalam poket, masih ada nampak terkeluar. Untuk aku lagi suka yang deep carry, tapi ini adalah preference masing-masing. Aku tak boleh cakap untuk semua orang lah. Aku sekadar kongsikan idea aku. Kelebihan lain pasal pisau ni adalah locking system dia. Dia menggunakan locking system jenis yang back lock macam ni. Jadi bila nak buka, okey, sebelah tangan bolehlah digunakan untuk membuka, tak ada masalah. Tapi bila nak tutup, tak lepas. Jadi aku yang biasa guna pisau pun aku masih tak ada teknik yang sempurna. Kalau yang sistem backlock ni, aku memang kena gunakan dua tangan untuk tutup. Jadi untuk disiplin keselamatan pisau, bagi aku pisau ni agak bagus. Sebab pisau ni kau tak boleh nak gunakan dia untuk main fidget. Kau tak boleh untuk buat main fidget. Contoh antara pisau yang sering kali aku gunakan untuk fidget ni, QSP aku. Nampak? Kita buat main-main kan, nampak? So benda ni agak bahayalah. Sebab bagi mereka yang tak biasa, tiba-tiba boleh terkena tangan. Macam ni sebab QSP ni dah melekat dekat tangan dah punya lama. Jadi tak ada masalah sangat lah. Still berbahaya. Benda yang bahaya tak bolehlah kita amalkan.
Itu dia geng, sedikit review untuk Ganzo F759M. Korang kalau pernah pakai, boleh sharekan pengalaman penggunaan, atau korang ada pendapat pasal model ni, boleh letakkan di bahagian komen. Jangan lupa guys, tekan button like, dan kalau boleh sudi-sudikanlah tekan button share, bagi tahu kat dekat Pak Menakan. Okey? Ciao.